Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ahmad Syafi bin Saifuddin daripada Usim Podcast. Dan hari ini kita ada tetamu yang paling istimewa iaitu Saudari Masrurah. Hai, Assalamualaikum semua. Macam mana keadaan saudari hari ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Syafi? Saya pun sihat. Alhamdulillah makin sihat. Okay, baik. Hari ini tajuk kita pada hari ini adalah kesejahteraan mental dan kejayaan mahasiswa. Tapi sebelum kita mulakan dengan tajuk ini, untuk saudari sendiri, boleh tak saudari memperkenalkan diri dan bidang tugas yang saudari sandang dekat USIM ni? Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi tanpa dipinta, Siti Masrurah binti Dahli. Boleh panggil Masrurah. Dan bidang yang saya jawatan sekarang adalah Eksekutif Kesukarelawanan dan Kemanusiaan Majlis Perwakilan Pelajar sesi 2025-2026. Oh, okey, baik. So, dalam episod kali ni boleh saya panggil saudari Masrurah boleh? Boleh. Okey, baik. Seterusnya, bagi pendapat saudari sendiri, mengapa isu kesejahteraan mental mahasiswa semakin mendapat perhatian pada hari ini? Okay, baik. Sebelum kita masuk kepada soalan tu, kita kena faham dulu apa tu kesejahteraan mental. Kesejahteraan mental ni adalah satu keadaan di mana kesihatan psikologi seseorang terganggu yang mana memerlukan perhatian, sokongan, rawatan agar mereka dapat berfungsi semula dengan baik dalam kehidupan seharian mereka. Dan masuk pada soalan tu, isu kesejahteraan mental mahasiswa pada hari ini semakin mendapat perhatian lah, terutamanya dalam Malaysia sendiri. Kerana apa? Kerana semakin ramai pelajar menghadapi tekanan dalam pelbagai aspek kehidupan seperti akademik, kewangan dan hubungan sosial, dan bukan termasuklah percintaan dan sebagainya kan. Dan perubahan gaya hidup ni antara persaingan yang tinggi dan penggunaan teknologi yang sangat tinggilah turut bilang orang memberi kesan kepada emosi dan psikologi mahasiswa itu sendiri. Kita ambil sebagai contoh, seorang pelajar yang bilang orang persaingan yang tinggi dan penggunaan teknologi yang semakin bilang orang, kita ambil contoh sebagai seorang pelajar kan. Seorang pelajar yang perlu menyiapkan tugasan dalam masa yang singkat. Mungkin mengalami tekanan yang tinggi disebabkan nak siapkan assignment, nak menguruskan program dan sebagainya. Tu menjejaskan tidur mereka dan sebagainya. Tu menyebabkan tekanan emosi, tak dapat cukup tidur dan menyebabkan gangguan emosi lah. Okey. Faham. Jadi seterusnya, apakah faktor utama yang menyebabkan tekanan dalam kalangan mahasiswa? Faktor utama yang menyebabkan tekanan emosi dan sebagainya itulah. Tekanan emosi. Apa yang kita boleh ambil relate dengan mahasiswa sekarang, terutamanya adalah akademik akademik, assignment banyak dan sebagainya. Tapi itu bukan alasan lah untuk kita katakan, okay, assignment banyak memberi tekanan. Tak boleh. Sebab itu lumrah kita sebagai pelajar. Okay. Yang keduanya adalah masalah kewangan. Maafkan saya. Masalah kewangan, konflik keluarga. Jika ketiga-tiga ni digabungkan, memang mengganggu emosi kita sebagai pelajar. Tidak dapat fokus, kurang tidur dan sebagainya. Memikirkan kita nak fokus belajar. Tapi dalam masa sama, kita memikirkan kita belum bayar iuran. Dalam masa yang sama, kita ada masalah keluarga. Kalau Syafi sendirilah kan, berada dalam fasa yang ketiga-tiga faktor ni dalam masa nak belajar. Apa yang memang kita akan stres lah. Stres lah kan, tak dapat fokus dan sebagainya. Itulah antara faktor-faktor. Jadi mahasiswa perlu seimbangkan pelbagai tanggungjawab sebab mereka mudah berasa terbeban lah. Senang cerita, orang yang merasa gangguan mental ni. Tapi pelajar juga perlu bekerja
untuk menampung kos pengajian. Dan contohnya kan, saya ambil contoh, seorang pelajar belajar sambil bekerja. Sebab apa? Dia untuk menampung kos pengajian dan mungkin mengalami keletihan fizikal dan emosi. Itu menyebabkan salah satu faktor lah. Antara dalam banyak-banyak kalangan pelajar kita pun banyak yang bekerja sambil bekerja untuk menampung kos-kos pengajian. Okey, faham. Jadi seterusnya, bagaimana kita nak tangani tekanan akademik ni? Ataupun bagaimana tekanan akademik ni memberi kesan kepada prestasi pelajar? Tekanan memberi kesan, tekanan akademik ni memberi kesan kepada prestasi pelajar. Okey, baik. Tekanan akademik yang berlebihan boleh menurunkan prestasi pelajar. Sebab apa? Sebab apabila seseorang ni dia terlalu tertekan, menyebabkan mereka sukar untuk menumpukan perhatian dalam kelas dan mudah hilang motivasi dan tidak dapat menguruskan pembelajaran dengan baik. Maksudnya, walaupun ialah banyak subjek dan sebagainya, tetapi jika pelajar tu terus ditekan dan assignment tu pun tidak akan berjalan dengan baik lah. Seperti pelajar yang menghadapi peperiksaan akhir mungkin mengalami gangguan tidur sehingga tidak dapat jawab soalan dengan baik. Contohnya macam sahabat saya pernah bercerita lah, dia all out lah subjek semester keempat. All out malam tu dia habiskan dari tajuk pertama hingga tajuk ke minggu ke-14. Bayangkan dalam masa satu malam. Jadi keesokan harinya semasa dalam dewan exam dia tidak dapat dan tidak boleh menjawab soalan exam tu. Jadi itulah dia akan memberi kesan lah kepada diri kita jika kita ni terlalu push diri kita pada satu malam. Yang benda tu sepatutnya kita belajar by minggu, tetapi dia push dalam masa sehari memang tak dapat nak jawab exam. Faham. Jadi kita pun perlu tahu limit kita ni macam mana kan. Betul. Okey, baiklah. Seterusnya, apakah tanda-tanda awal yang menunjukkan seseorang mahasiswa sedang mengalami tekanan? Seperti contoh yang kita boleh ambil adalah antaranya ada 3. Perubahan emosi. Yang kedua adalah gangguan tidur. Contoh, biasa kita tidur pukul 10 dan bangun pukul 5. Tapi bila mana seseorang tu gangguan tidurnya, biasa dia dulu dia tidur pukul 10, sekarang dalam pukul 2 pagi dan sebagainya. Tu salah satu jugalah. Dan tanda-tanda awal yang ketiga adalah mengasingkan diri. Dulu macam contoh saya kan, saya ni seorang yang ceria. Tiba-tiba saya suka menyendiri, berjalan sorang-sorang. Tu merupakan tanda-tanda awal. Dan seseorang yang mengalami tekanan serius ni biasanya menunjukkan perubahan tingkah laku lah. Dulunya dia hype, sekarang dia macam senyap. Dulu dia extrovert, sekarang dia introvert. Dan sebagai contoh, pelajar yang aktif dalam kampus, contoh macam saya, tiba-tiba saya mengasingkan diri dan tidak menghadiri kelas dan sebagainya. Tu kita boleh terus ambil cakna lah kepada seseorang tu. Macam tu. So maksudnya kalau ada kawan-kawan kita ada masalah-masalah macam tu, kita kena cakna dekat dia. Okey, faham. Okey, seterusnya, macam mana universiti sendiri nak tolong mahasiswa untuk jaga kesihatan mental dia orang? Untuk universiti sendiri menyediakan pelbagai bentuk sokongan seperti perkhidmatan kaunseling dan program kesedaran kesihatan mental. Sebab daripada USIM sendiri kita ada kaunseling, jadinya mereka selalu menyediakan pada semester ke-5, tidak silap saya, mereka akan mencari pelajar untuk memberi khidmat kaunseling yang mana mereka tidak akan boleh graduate jika mereka tidak melaksanakan satu sesi kaunseling lah bersama pelajar. Jadinya itu merupakan inisiatif terbaik lah daripada
program kaunseling itu sendiri. Tidak dilupakan daripada PHEP sendiri ada menyediakan kaunseling yang mana mereka dalam iStudent kita ada menyediakan satu khidmat kaunseling. Jadi bila mana pelajar tu memerlukan khidmat kaunseling boleh melalui iStudent tu sendiri. Jadinya kemudahan ni boleh membantu mahasiswa lah untuk mendapatkan bantuan profesional. Dan daripada USIM sendiri kita ada 4 orang kaunselor yang 4 kaunselor yang betul-betul ada dalam USIM lah. Dan mereka dapat meningkatkan kefahaman tentang cara menguruskan tekanan. Contoh macam pusat kaunseling universiti menawarkan sesi kaunseling secara percuma kepada pelajar. Tak perlu pun berbayar dan sebagainya. Tapi kalau kita pergi keluar perlu membayar, kan? Jadi di universiti kita sendiri ada menyediakan khidmat kaunseling. Faham. Jadi kalau ada kawan-kawan kita yang ada masalah macam tu, kita just inform dekat pihak kaunseling sajalah, dan dia orang akan ambil tindakan. Dan pelajar tu boleh mohon dekat iStudent. So kita dalam iStudent pun ada dalam iStudent tu sendiri ada kaunseling khas untuk mohon. Macam contoh pelajar tu nak mohon sesi, boleh mohon sesi tu dalam iStudent. Semudahlah untuk student-student. Ya, betul. Okey, saya nak tanya soalan kebat sikit. Soalan kebat pula. Okey. Jika seseorang pelajar itu merasakan diri dia gagal dan ingin berhenti belajar, apakah nasihat daripada Mas untuk berikan kepada pelajar itu? Okey. Saya akan menasihatilah. Sebab kita pun tak mampu nak beri sokongan dari segi kewangan dan sebagainya. Kita beri nasihatlah kepada mereka supaya tidak membuat keputusan secara tergesa-gesa. Fikir dulu elok-elok apa harapan keluarga untuk hantar kita ke sini, kan. Jadinya kegagalan bilang orang bukan penamat kepada kejayaan. Sebaliknya ia merupakan peluanglah untuk kita belajar dan memperbaiki diri. Jadinya dan perbanyakkan berdoa. Sebab apa? Sebab doa ni adalah senjata orang mukmin. Jadinya sebagai contoh kita boleh ambil tokoh-tokoh yang berjaya. Tokoh-tokoh berjaya ni tak semestinya diorang terus berjaya. Tidak. Diorang pun pernah mengalami situasi-situasi kegagalan, situasi-situasi yang merasakan mental dan sebagainya. Tetapi dalam pendidikan ni atau kerjaya, mereka hadapilah situasi itu dengan baik, banyak mendengar daripada nasihat-nasihat orang luar, dan alhamdulillah diorang sekarang mencapai kejayaan besar dalam hidup mereka. Sebab apa? Sebab mereka ambil iktibar daripada tokoh-tokoh yang berjaya. Maksudnya kegagalan tu bukan penamat lah. Maksudnya kita sendiri pun masih lagi boleh berusaha lagi dan lagi sehingga kita tiada lagi, insya-Allah. InsyaAllah. Ya, betul. Kadang-kadang untuk orang yang ada masalah tekanan mental ni, dia hanya perlukan kata-kata daripada kawan-kawan dia ataupun orang sekeliling dia. Dia memang tak perlukan pun duit ataupun apa-apa. Betul tak? Dia orang yang tekanan mental ni dia nak didengar. Dia nak didengari. Betul. Dia nak lebih didengari, dan orang yang dengar tu dia kena mau dengar dulu, bukan maksudnya dia bukan tergesa-gesa untuk memberi untuk respon. pang kan. Betul. Nanti dia akan lagi serabut. Betul. Okey, soalan terakhir daripada saya untuk episod kali ini adalah soalan terakhir. Okey, baiklah. Apakah harapan Mas terhadap budaya kesejahteraan mental dalam kalangan mahasiswa pada masa hadapan? Harapan saya adalah agar kesejahteraan mental adalah menjadi satu budaya yang diterima. Yang mana diterima, dihargai dan diberi perhatian terus dan serius dalam kalangan mahasiswa. Sama seperti kesihatan fizikal. Dan mahasiswa itu sendiri tidak lagi berasa malu ataupun takut untuk mendapatkan bantuan apabila menghadapi masalah emosi dan tekanan. Sebab mahasiswa ni kadang dia rasa takut untuk berkongsi. Sebab yalah dulu masa sekolah rendah,
mostly pelajar kita ni takut nak berkongsi sebab apa? Sebab guru kaunseling tu sendiri akan menyebarkan aib-aib pelajar tu sendiri. Okey, pelajar ni sekian-sekian kepada guru-guru lain dan guru-guru lain akan menyebarkan kepada pelajar-pelajar. Itu yang menyebabkan pelajar kita takut untuk berkongsi kepada pihak kaunseling. Dan saya harap juga moga pada masa hadapan saya berharap wujud persekitaran kampus yang lebih prihatin, inklusif dan bilang orang saling menyokong lah. Yang mana kesihatan mental ni tidak seharusnya dianggap sebagai kelemahan tetapi sebagai aspek yang penting dan perlu dijaga untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi emosi, intelek dan rohani. Dan selain itu, universiti dan keluarga juga dan rakan sebaya perlu bekerjasamalah untuk membina budaya yang menggalakkan komunikasi terbuka serta menyokong dan memberi sokongan yang berterusan. InsyaAllah itu saja daripada saya. Dan saya nak kongsilah sedikit apa yang saya selalu kongsikan, iaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi ya, terima kasih Syafi sebab sudi jemput saya pada hari ini. Semoga podcast ni memberi manfaat kepada orang yang di luar sana yang ada masalah kesihatan mental. Ingat, kesihatan mental tu bukan satu kegagalan tetapi satu titik permulaan untuk kita melangkah lebih ke depan, insya-Allah. Okey, baik, sama-sama. Okay, InsyaAllah segala apa yang Mas Nurul harapkan itu, InsyaAllah kita dapat amalkan dan dapat kita hargai. Okey, setakat itu saja untuk podcast kita pada kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Assalamualaikum, jumpa lagi.